seandainya ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, itulah dia asbab kerana daripada penyakit ain. Jadi jangan main-main dengan penyakit ain. Ya, dalam satu hadis ada digambarkan dua orang sahabat yang salah seorang sahabat tu terkena penyakit ain. Seorang sahabat ni dia tengok badan sahabat yang seorang ni putih melempak. Kan? Lalu dia pandang dan kemudian dia puji. Terus jatuh sakit sahabat tersebut. Kemudian mereka bertanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya, kerana sahabat ni jatuh sakit. Rasulullah tanya, adakah ada di kalangan kamu yang merasakan punca sahabat ini jatuh sakit? Kemudian dia katalah, datang daripada seorang lagi sahabat yang puji tersebut. Kemudian apa yang berlaku? Dia orang pun ceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kata apa? Adakah kamu sanggup membunuh sahabat kamu sendiri dengan kamu tidak mendoakan keberkatan kepadanya? Sebab itu kalau kita nak puji seseorang, kita kena sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit ain datang dengan dua cara. Pertama, daripada pandangan mata yang jahat. Yang kedua, juga boleh datang daripada pandangan mata yang baik, tetapi sekiranya pandangan mata yang baik ini tidak disandarkan kepada Allah, tidak mendoakan keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh juga mengundang kepada penyakit ain. Sebab itu Nabi ajarkan apa dia? Kalau kita nak puji seseorang, pandang sesuatu yang indah, kita kena baca Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik. Moga Allah memberkati kamu, moga Allah memberkati kamu. Sebab kalau kita tak baca, kita sedang boleh jadi mengundang kepada dirinya mendapatkan penyakit ain. Kemudian dia ada cara-caranya lah. Kalau kita nak puji orang, kita baca Allahumma barik. Tapi kalau kita nak menceritakan tentang kelebihan kita ataupun kebaikan kita ataupun kemenangan kita, anugerah kita kena baca Masya Allah, Tabarakallah ataupun Masya Allah, la quwwata illa billah. Dalam Al-Quran ada menggambarkan pemilik dua kebun, dia bangga dengan kebun miliknya, lalu dia tidak membacakan Masya Allah, Tabarakallah. Disebabkan itu akhirnya kebun hancur. Al-ainul haq, ain itu benar. Hati-hati dengan penyakit ain. Penyakit yang tidak terlihat tetapi boleh menghancurkan. Lihat video ini sampai habis dan sebarkan agar Allah lindungi kita bersama. Penyakit ain ini bermula daripada pandangan seseorang kepada kita yang disertai dengan sifat iri hati atau rasa takjub dengan pandangan mereka. Penyakit ini boleh sampai kepada kita walaupun tidak ada rasa dengki dan tidak disengajakan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir-hampir tergelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh dengan pemusuhan dan kebencian. Bagaimana kita nak ikhtiar lindungi daripada penyakit ain ini? Pertama, kita zikir dengan zikir yang diajar oleh ulama. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kedua, baca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Ketiga ni yang penting. Elakkan daripada kita menunjukkan sesuatu kepada khalayak ramai, kemewahan, kegembiraan dan apa sahaja privasi hidup kita. Ingat, penyakit ain itu sangat benar. Moga Allah mudahkan segala urusan. Allah lindungi kita bersama. Jom berterima kasih kepada Allah.